Kerajaan luluskan bayaran pendahuluan RM200 kepada 240,000 pesawah berdaftar. Bantuan khas ini diberikan bagi membantu modal pembajakan untuk memulakan musim tanaman padi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan peruntukan berjumlah RM48 juta telah diluluskan minggu ini supaya agihan dapat disegerakan bagi memastikan operasi pembajakan tidak terganggu. Langkah ini diambil bagi meringankan beban pesawah terutamanya di Kedah yang kini sedang berdepan kemarau panjang selain membantu mereka menampung kos sewaan mesin bajak yang diperlukan untuk memulakan kerja-kerja bendang. Terdahulu kerajaan turut menaikkan kadar insentif pembajakan daripada RM160 kepada RM300 sehektar bagi membantu golongan pesawah mendepani cabaran kenaikan harga diesel komersial di pasaran.